korang selalu rasa lutut sakit, sendi bengkak atau kaki susah nak gerak, jangan abaikan. Ini tanda gout dah mula menyerang dan kristal asid urik sedang terkumpul dalam sendi. Ramai orang sangka sakit sendi tu biasa, tapi bila dah teruk, lutut mula bunyi, susah nak rukuk, turun naik tangga pun sakit. Itu sebab sendi kehilangan pelincir semula jadi dan rawan mula haus. Lama-lama pergerakan makin terbatas. Kapsul tapak baru ni unik sebab ia bantu pecahkan kristal asid urik, turunkan asid urik berlebihan dan aktifkan semula sel sendi untuk hasilkan pelincir sendiri. Dengan cara ni, sendi jadi licin, bengkak surut dan pergerakan makin fleksibel. Ia juga ada bahan anti radang semula jadi yang bantu stabilkan sendi dan elakkan radang berterusan. Jadi, badan tak perlu guna steroid dan sendi dapat pulih secara semula jadi. Banyak testimoni pengguna kapsul tapak baru yang dah rasa perubahan. Kaki yang dulu bengkak, lutut yang sakit, kini lebih ringan dan fleksibel. Mereka dah boleh solat, turun naik tangga dan bergerak normal tanpa rasa sakit seperti sebelum ini. Cara makan pun mudah, 2 biji pagi, 2 biji malam selepas makan. Konsisten amalkan dalam masa beberapa minggu, korang akan mula rasa sendi lebih ringan, bengkak berkurang dan pergerakan lebih lancar. Lutut tak lagi kaku, sendi tak lagi sakit dan korang boleh kembali buat aktiviti harian dengan selesa. Kalau korang nak hilangkan sakit lutut dan sendi serta pecahkan kristal asid urik secara semula jadi, cuba kapsul tapak baru sekarang. Klik link di bawah untuk dapatkan sekarang dan rasai sendi lebih fleksibel serta bebas dari bengkak dan sakit. Jangan tunggu lagi. Bertindak sebelum gout buat sendi korang semakin teruk.